bukan saja dia bodohkan, dia pertahankan pula Anwar Ibrahim ni. Saya tengoklah video tu baru dia tu. Bila seseorang tu kalau dia dibayar, bila dia dibayar, bila dia dapat tekanan, dia akan marah. Di peringkat hari ni, pertahankan non-kunyit, bermakna kau dibayar lah. Kau dibayar. Itu je. Memang kau dibayar. Masa kita kena ada realiti yang cakap. Assalamualaikum. Masalah dia, kita tak takut. Yang kita takut, kita ni jadi budak tunggangan. Ni siapa yang duk tunggang semua ni? Kan? Pilihan raya dekat dah Tuan Haji. Apa yang sedang kita hadapi dan kemudian kita tak berbincang dengan mengikut apa panggil page-page politik. Masalah di Malaysia kan bila tuan-tuan berpindah daripada media konvensional. Kerana dia media doktrin. Kita tak percaya pada media konvensional, dia menyebarkan berita berdasarkan kepentingan kedudukan media ni dengan kerajaan. Kemudian kita ada media sosial. Media sosial pula dikuasai oleh mereka yang dipanggil sebagai narator politik. Yang menceritakan sesuatu pada tuan-tuan berorientasikan politik. Dulu waktu media konvensional ni, kita didoktrin sepihak je. Dalam media baru ni pula, muncul semua yang dipanggil sebagai balaci politik. Menjadikan tuan-tuan bergantung berita pada balaci politik, akhirnya dia telah membentuk orientasi. Saya dah analisis benda ni dan saya rasa teruknya. Bila ada media sosial, kita ada balaci politik. Yang pembangkang dia cerita benda yang tak betul tentang ni. Yang kerajaan pula dia cerita tentang benda ni. Menjadikan semua orang telah dibentuk oleh model media sosial. Kerana page-page yang saudara ikut ni telah membentuk kebencian ataupun kesukaan pada kerajaan. Sebab tu saya nak rasionalkan pada tuan-tuan. Bahawa kerajaan yang bukan sekarang pun, pembangkang yang bukan sekarang pun, yang ada di Amerika juga mengalami kemelut yang sama. Thailand juga mengalami kemelut yang sama.